Pernahkah anda rasa seperti anda sedang menunggu? Menunggu peluang besar itu, menunggu pasangan yang tepat, menunggu kejayaan keuangan, atau menunggu kesihatan anda pulih sepenuhnya. Anda telah melakukan segalanya. Anda telah bervisualisasi, Anda telah berdoa, Anda telah bekerja keras, tetapi realiti yang anda impikan masih belum kunjung tiba. Di sekeliling anda, orang lain seolah-olah bergerak ke hadapan mencapai impian mereka, manakala anda terasa seperti tersekat dalam satu ruang kosong, satu tempoh penantian yang tidak berkesudahan. Frasa yang sering kita dengar ialah, sabar, ini semua tentang masa Tuhan. Tetapi apa sebenarnya maksudnya? Adakah kita hanya perlu duduk dan tidak berbuat apa-apa, berharap sesuatu akan berubah? Perasaan kecewa, ragu-ragu dan keletihan mula menyelubungi diri. Anda mula mempersoalkan nilai diri anda, jalan hidup anda, dan mungkin juga mempersoalkan sama ada alam semesta benar-benar mendengar permintaan anda. Anda melihat penantian ini sebagai satu hukuman, satu tanda bahawa anda tidak cukup baik atau anda telah melakukan sesuatu yang salah. Hari ini kita akan merungkai persepsi ini. Kita akan melihat tempoh penantian ini bukan melalui lensa kekurangan, tetapi melalui lensa teori kuantum, neuroscience dan kebijaksanaan kuno. Saya di sini untuk memberitahu anda bahawa tempoh menunggu ini bukanlah satu fasa yang pasif. Ia bukan satu kesilapan kosmik. Sebaliknya, ia adalah fasa yang paling penting, paling aktif dan paling transformatif dalam perjalanan anda. Ia adalah satu proses penentukuran semula, dalaman yang penting, satu keperluan mutlak untuk anda benar-benar sejajar dengan matlamat anda. Ini adalah fasa di mana versi diri anda yang mampu menampung impian besar anda sedang dibina secara senyap dari dalam. Mari kita ubah perspektif kita. Fasa penantian yang anda alami sekarang bukanlah satu hukuman. Ia adalah satu proses penentukuran semula yang diperlukan. Bayangkan diri anda seperti sebuah komputer berprestasi tinggi. Apabila anda ingin memasang perisian baharu yang canggih dan berkuasa, iaitu realiti baharu yang anda inginkan, anda tidak boleh terus memasangnya pada sistem operasi yang lama. Sistem lama mungkin tidak mempunyai kapasiti, kelajuan atau keselamatan untuk mengendalikan perisian baharu tersebut. Jika anda memaksa, sistem akan rosak, tergendala atau tidak berfungsi dengan optimum. Oleh itu, sebelum perisian baharu boleh dipasang, sistem operasi anda perlu dinaik taraf. Proses menaik taraf ini berlaku di latar belakang. Dari luar, komputer itu mungkin kelihatan tidak aktif, skrinnya mungkin gelap. Tetapi di dalam, berjuta-juta kod sedang ditulis semula, fail-fail lama sedang dibuang dan satu asas yang lebih kukuh sedang dibina. Inilah yang berlaku kepada anda semasa tempoh menunggu. Kesedaran, sistem saraf dan medan tenaga anda adalah sistem operasi anda. Realiti baharu yang anda inginkan adalah perisian canggih itu. Penantian adalah proses menaik taraf yang senyap dan tidak kelihatan. Kerja dalaman ini sering disalah tafsirkan sebagai kegagalan atau genangan. Anda mungkin ditolak dari pekerjaan idaman yang anda rasa sangat sempurna untuk anda. Dari luar, ia kelihatan seperti satu kegagalan. Tetapi dari perspektif yang lebih tinggi, ia mungkin satu lencongan ilahi. Alam semesta sedang melindungi anda, menahan anda sehingga sistem operasi dalaman anda, iaitu kematangan emosi, keyakinan diri dan daya tahan anda telah dinaik taraf sepenuhnya untuk mengendalikan tekanan dan tanggungjawab di peringkat seterusnya. Fasa ini membina penguasaan emosi dan kebergantungan diri yang penting. Ia memaksa anda untuk mencari sumber kekuatan bukan dari pengesahan luaran, tetapi dari dalam diri anda sendiri. Ia mengajar anda untuk mempercayai proses walaupun tiada bukti fizikal di hadapan mata. Inilah kerja asas yang membina kapasiti untuk anda bukan sahaja mencapai impian anda, tetapi juga untuk mengekalkannya dengan tenang dan penuh kuasa.
Untuk memahami lebih mendalam, mari kita lihat dari perspektif pemikiran sistem. Setiap manifestasi dalam alam semesta ini berfungsi seperti sebuah sistem yang lengkap yang memerlukan input, proses dan output. Hasrat dan niat anda adalah input. Realiti yang termanifestasi adalah output. Tetapi bahagian yang sering kita abaikan adalah bahagian yang paling penting, iaitu proses. Tempoh menunggu adalah fasa proses. Ia adalah fasa pengoptimuman dalaman di mana kapasiti anda untuk mengendalikan pencapaian baharu sedang dicipta. Otak kita, khususnya minda separa sedar, mengawal 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi harian kita. Menurut neuroscience, minda separa sedar ini diprogramkan oleh pengalaman lalu, terutamanya yang mempunyai kas emosi yang kuat. Jika identiti separa sedar anda masih berakar pada kekurangan, perjuangan atau rasa tidak layak, maka anda tidak boleh mencipta realiti kelimpahan dan kejayaan secara konsisten. Akan ada konflik dalaman. Anda mungkin mahukan kekayaan, tetapi program separa sedar anda memberitahu anda bahawa wang itu sukar dicari atau anda tidak layak menerimanya. Tempoh menunggu ini adalah masa di mana alam semesta memberi anda peluang untuk menyedari dan menulis semula program-program lapuk ini. Ia adalah masa untuk melakukan kerja bayangan, untuk menyembuhkan luka lama dan untuk menaik taraf identiti anda pada tahap yang paling asas. Konsep masa Tuhan atau divine timing bukanlah sesuatu yang sewenang-wenangnya. Ia adalah soal penjujukan yang betul. Versi diri anda yang mampu mengekalkan keinginan anda mesti dibangunkan sepenuhnya sebelum keinginan itu boleh muncul dalam realiti fizikal anda. Alam semesta tidak akan memberikan anda sesuatu yang ia tahu anda belum bersedia untuk menampungnya. Ia bukan untuk menghukum anda, tetapi untuk melindungi anda. Jadi, jika anda sedang menunggu, ketahuilah bahawa minda separa sedar anda sedang menjalani proses penyahpepijatan dan pengaturcaraan semula yang mendalam, mempersiapkan anda untuk menjadi orang yang anda perlukan untuk hidup dalam realiti impian anda. Sekarang, mari kita bincangkan salah satu gangguan terbesar yang mensabotaj proses penentukuran semula ini, iaitu perbandingan. Dalam dunia yang sentiasa terhubung melalui media sosial, sangat mudah untuk kita melihat garis masa orang lain dan mula mempersoalkan garis masa kita sendiri. Anda melihat rakan anda berkahwin, membeli rumah atau mendapat kenaikan pangkat dan satu suara halus mula berbisik di dalam fikiran anda, mengapa bukan aku? Apa yang salah dengan aku? Dari perspektif fizik kuantum, setiap daripada kita adalah medan tenaga yang bergetar pada frekuensi yang unik. Matlamat anda, impian anda dan jalan hidup anda yang unik mempunyai tanda tangan energetik yang tersendiri. Apabila anda fokus pada jalan anda sendiri dan memupuk perasaan percaya, syukur dan sukacita, anda menyiarkan isyarat yang jelas dan koheren kepada medan kuantum. Isyarat inilah yang menarik pengalaman orang dan peluang yang sejajar dengan frekuensi tersebut. Walau bagaimanapun, apabila anda mula membandingkan diri anda dengan orang lain, anda memperkenalkan bunyi bising atau gangguan ke dalam isyarat tenaga anda. Fokus anda beralih dari ekspresi tulen kepada pencarian pengesahan. Tenaga anda yang sepatutnya digunakan untuk membina realiti anda, kini dibazirkan untuk merasa cemburu, tidak cukup baik atau tergesa-gesa. Anda mula beroperasi dari frekuensi persaingan dan kekurangan, bukannya dari frekuensi tujuan dan keunikan. Dari perspektif pemikiran sistem yang kita bincangkan tadi, perbandingan menyediakan input yang rosak ke dalam sistem anda. Ia seperti memasukkan data yang salah ke dalam komputer dan mengharapkan output yang betul. Ia mewujudkan kesesakan pemprosesan yang membawa kepada kekecewaan dan hasil yang tidak sejajar.
Tindakan membandingkan secara literal menghentikan proses penentukuran semula dalaman anda kerana ia memberitahu alam semesta bahawa anda tidak mempercayai proses unik anda sendiri. Mulai hari ini, buat pilihan sedar untuk berhenti membandingkan. Beri tumpuan kepada penambahbaikan diri anda. Raikan kemajuan kecil anda. Ingatlah bahawa bunga tidak mekar serentak dan setiap bunga mempunyai kecantikannya yang tersendiri. Garis masa anda adalah suci dan direka khas untuk pertumbuhan jiwa anda yang tertinggi. Percayalah, kunci sebenar untuk menavigasi tempoh menunggu ini dan mempercepatkan manifestasi anda terletak pada satu konsep yang amat berkuasa, iaitu penjajaran dan penyegerakan. Alam semesta tidak bertindak balas terhadap usaha keras yang dipaksa, tuntutan yang terdesak atau kemarahan. Ia bertindak balas kepada satu perkara sahaja, iaitu frekuensi tenaga yang jelas dan stabil. Selagi anda berada dalam keadaan memaksa, risau dan cuba mengawal setiap hasil, anda sebenarnya menghantar isyarat yang bercampur baur ke medan kuantum. Anda memberitahu alam semesta, saya mahu ini, tetapi saya tidak percaya saya akan menerimanya. Ketidakselarasan ini, atau apa yang dipanggil oleh sains sebagai ketidakkoherenan, mencipta medan tenaga yang huru-hara di sekeliling anda, yang menghalang realiti yang anda inginkan daripada menemui jalan kepada anda. Momen perubahan berlaku apabila anda berhenti memaksa dan mula mempercayai. Apabila anda beralih dari keadaan rintangan kepada keadaan penyerahan dan kejelasan. Ini tidak bermakna anda berhenti bertindak. Anda masih mengambil tindakan yang diilhamkan. Tetapi tindakan itu datang dari tempat yang tenang dan penuh keyakinan, bukan dari tempat ketakutan dan kekurangan. Apabila anda mencapai keadaan penjajaran dalaman ini, di mana pemikiran, emosi dan tindakan anda semuanya bergetar pada frekuensi yang sama dengan kepercayaan dan penerimaan, sesuatu yang ajaib berlaku. Isyarat tenaga anda menjadi sangat jelas, kuat dan koheren. Ini adalah prinsip resonans dalam mekanik kuantum. Isyarat yang jelas ini memaksa realiti luaran anda untuk mula menyusun semula dirinya dan menyegerak dengan keadaan dalaman anda yang baharu. Peluang mula muncul seolah-olah dari udara nipis. Orang yang tepat tiba-tiba menghubungi anda. Sumber yang anda perlukan tersedia dengan mudah. Ini bukanlah kebetulan, ini adalah fizik. Eksperimen dua celah dalam fizik kuantum menunjukkan bahawa pemerhati mempengaruhi realiti. Kesedaran anda yang tertumpu dan sejajar secara literal meruntuhkan gelombang kebarangkalian yang tidak terhingga di medan kuantum menjadi satu pengalaman realiti yang sepadan dengan frekuensi anda. Jadi tugas anda dalam tempoh menunggu ini bukanlah untuk mengejar, tetapi untuk menjadi getaran kepercayaan, menjadi getaran kesyukuran, menjadi getaran kepastian bahawa apa yang anda minta sudah pun dalam perjalanan. Apabila penjajaran dalaman anda selesai, penyegerakan luaran tidak dapat dielakkan. Jadi bagaimana kita boleh mengintegrasikan pemahaman ini ke dalam kehidupan seharian kita? Bagaimana kita boleh beralih dari menentang kelewatan kepada bekerjasama secara sedar dengan proses ini? Ia bermula dengan amalan harian yang mudah tetapi mendalam. Langkah pertama adalah dengan mengamalkan kesyukuran yang radikal untuk saat ini. Walaupun ia tidak kelihatan seperti yang anda mahukan, carilah perkara yang boleh anda syukuri sekarang. Kesyukuran serta-merta mengalihkan frekuensi anda dari kekurangan kepada kelimpahan. Ia memberitahu alam semesta bahawa anda mempercayai proses itu dan menghargai apa yang anda sudah ada, yang seterusnya menarik lebih banyak perkara untuk disyukuri. Kedua, amalkan meditasi dan kesedaran. Luangkan masa setiap hari untuk menenangkan fikiran anda dan berhubung dengan keheningan di dalam diri anda. Dalam keheningan inilah anda dapat mendengar bisikan intuisi anda.
Di sinilah anda dapat merasakan kepastian dan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luaran. Meditasi membantu mengawal semula sistem saraf anda, membawanya dari mod berjuang atau lari yang didorong oleh tekanan kepada mod rehat dan pemulihan yang penting untuk penentukuran semula dalaman. Ketiga, gunakan pengesahan yang mengukuhkan kepercayaan anda. Daripada berkata, "Mengapa ini mengambil masa yang begitu lama?" Ubah kepada, "Saya sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih hebat daripada yang saya bayangkan." Atau, "Segala-galanya sentiasa berhasil untuk kebaikan tertinggi saya." Ucapkan kata-kata ini dengan penuh perasaan sehingga anda benar-benar merasainya dalam setiap sel badan anda. Ini membantu memprogram semula minda separa sedar anda. Dan sebagai panggilan untuk bertindak yang interaktif hari ini, saya ingin menjemput anda untuk menyatakan komitmen anda dalam ruangan komen di bawah. Tuliskan, "Saya bekerjasama dengan proses penentukuran semula saya." Dengan menulisnya, anda menghantar isyarat yang jelas kepada diri anda dan kepada alam semesta bahawa anda telah memilih untuk beralih dari rintangan kepada penerimaan. Anda memilih untuk mempercayai kebijaksanaan proses yang tidak kelihatan ini. Salah satu cabaran terbesar semasa fasa penentukuran semula ini ialah bagaimana untuk mengekalkan keadaan kepercayaan dan keyakinan apabila tiada bukti fizikal di dunia luar anda yang menyokongnya. Keraguan akan datang, ketakutan akan muncul. Fikiran anda akan cuba meyakinkan anda bahawa tiada apa yang berlaku dan anda hanya membuang masa. Ini adalah ujian sebenar. Di sinilah anda perlu menggali lebih dalam dan berpegang teguh pada visi anda. Mari kita lihat ini dari perspektif epigenetik. Epigenetik adalah sains yang mengkaji bagaimana persekitaran dan pengalaman kita, terutamanya emosi kita, boleh mengubah cara jin kita diekspresikan. Dr. Bruce Lipton, seorang perintis dalam bidang ini, telah menunjukkan bahawa kepercayaan dan persepsi kita secara langsung mempengaruhi biologi kita pada tahap selular. Apabila anda secara konsisten mengekalkan keadaan emosi yang tinggi seperti kepercayaan, cinta dan kegembiraan, walaupun dalam ketiadaan bukti luaran, anda secara literal menghantar isyarat baharu kepada sel-sel anda. Anda sedang memprogram semula badan anda untuk hidup dalam realiti masa depan itu sekarang. Anda memberitahu gen anda untuk mencipta protein dan laluan neural baharu yang sepadan dengan versi diri anda yang telah berjaya. Ragu-ragu dan takut adalah corak tenaga berfrekuensi rendah. Ia adalah gema dari identiti lama anda yang cuba menarik anda kembali ke zon selesa yang dikenali. Apabila keraguan muncul, jangan melawannya. Jangan menghukum diri anda kerana merasakannya. Sebaliknya, akui ia. Katakan, "Saya lihat awak keraguan. Saya faham awak cuba melindungi saya berdasarkan masa lalu. Tetapi saya memilih untuk beroperasi dari visi masa depan saya sekarang." Ini adalah amalan menguasai tenaga anda. Anda perlu ingat bahawa realiti fizikal mempunyai momentum. Ia mengambil masa untuk tenaga realiti lama hilang dan tenaga realiti baharu menjadi padat dan kelihatan. Masa antara penjajaran dalaman anda dan manifestasi luaran anda adalah jambatan yang dibina dengan kepercayaan yang tidak berbelah bahagi. Setiap saat anda memilih untuk mempercayai, anda meletakkan satu lagi papan pada jambatan itu. Teruskan membina. Realiti baharu anda lebih dekat daripada yang anda sangka. Sebagai kesimpulan, mari kita satukan semua yang telah kita pelajari. Tempoh menunggu, kelewatan atau fasa di antara tempat anda berada dan tempat yang anda ingin tuju bukanlah satu ruang kosong yang perlu ditakuti atau dilalui dengan tergesa-gesa. Ia adalah fasa yang suci, produktif dan sangat pintar dalam proses penciptaan. Ia adalah penentukuran semula, bukan penolakan. Ia adalah masa di mana asas untuk peringkat seterusnya dalam hidup anda sedang dibina secara senyap-senyap di dalam diri anda. Sistem operasi kesedaran anda sedang dinaik taraf.
Sistem saraf anda sedang dikondisikan semula untuk menampung lebih banyak tenaga dan kejayaan, dan minda separa sedar anda sedang dibersihkan daripada program-program lapuk yang tidak lagi berkhidmat untuk anda. Membandingkan diri anda dengan orang lain hanyalah satu gangguan yang melambatkan proses ini. Sebaliknya, fokus anda adalah untuk memupuk penjajaran dalaman, untuk menjadi koheren dalam pemikiran, perasaan dan tindakan anda. Apabila anda mencapai keadaan ini, anda menjadi magnet kuantum. Alam semesta yang bertindak balas kepada frekuensi anda tidak mempunyai pilihan selain menyusun semula dirinya untuk sepadan dengan keadaan dalaman anda yang baharu. Nilai sebenar dalam memahami ini ialah ia mengembalikan kuasa ke tangan anda. Anda tidak lagi menjadi mangsa keadaan atau masa. Sebaliknya, anda menjadi rakan kongsi yang sedar dalam proses penciptaan anda sendiri. Anda belajar untuk mempercayai kebijaksanaan yang lebih tinggi yang mengatur segala-galanya untuk kebaikan anda. Cadangan utama saya untuk anda hari ini ialah untuk mengubah hubungan anda dengan penantian. Berhenti melawannya, sebaliknya, bekerjasamalah dengannya. Pegang frekuensi kepercayaan dan keyakinan yang mantap, walaupun tiada apa-apa di luar sana yang kelihatan berubah. Serahkan keperluan untuk mengawal bagaimana dan bila. Dengan melepaskan perbandingan dan menyerah diri kepada proses, anda membenarkan proses penjajaran selesai sepenuhnya. Dan apabila anda sudah bersedia, apabila versi diri anda yang mampu menerima dan mengekalkan impian anda telah lahir sepenuhnya, realiti yang anda inginkan akan muncul, bukan dengan paksaan, tetapi dengan keanggunan dan kesempurnaan masa yang ilahi. Anda sedang dalam pembinaan untuk kehebatan. Percayalah pada proses itu. Jika mesej ini bergema dengan anda, sila tekan butang suka, langgan saluran kami untuk lebih banyak kandungan yang memperkasakan seperti ini, dan kongsi video ini dengan seseorang yang mungkin memerlukannya hari ini. Ingat, anda adalah pencipta realiti anda. Gunakan masa menunggu ini dengan bijak. Ia adalah hadiah.